Sejarah dan latar belakang kereta terpakai adalah sangat penting untuk kita tahu kondisi sebenar kereta sebelum membeli. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Ini adalah kerana kereta yang bakal dimiliki itu akan menjadi aset dan penggerak penting dalam kehidupan seharian kita. Pada manusia. Selain tujuan ulang-alik bekerja, kereta juga adalah medium menyatukan keluarga. Kereta yang dinaiki sekeluarga membawa kita ke suatu destinasi yang dituju. Itu adalah suara pujian pada Yang Esa. Bayangkan kegembiraan sekeluarga boleh diragut dalam sekelip mata saja, dek kerana kemalangan yang berpunca dari keadaan kereta yang kondisi asalnya teruk dan meragukan. Malang menimpa Encik Daus atas sebab percaya kepada kawan si penjual kereta, tanpa usul periksa terus membeli kereta terpakai tanpa membuat semakan sejarah kereta tersebut. Semakan mudah dan berintegriti dengan Skrut pastinya dapat mengelakkan kemalangan yang telah meragut nyawa keluarganya. Sedih, memang sedih. Kesian, memang kesian. Tapi apakan daya, nasib sudah menjadi bubur. Keluarganya telah menjadi mangsa korban kemalangan jalan raya. Peringatan penting, Skrut dahulu sebelum membeli kereta terpakai. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada Skrut.